Hai, selamat datang kembali ke YouTube channel Mr. Letup, kisah tentang dunia selebriti dan artis di Malaysia. Dalam video kali ini, Mr. akan berkongsi mengenai isu lebih sensasi. Datuk Seri Alif Shukri nyanyi guna duit sendiri, netizen pula bagi review pedas. Walid kembali dakwah, kuasa dan kebenaran bertembung. Lan Pet Pet akui tersilap kata, pilih minta maaf, ambil iktibar. 74 tahun, masih bertenaga Kismah Johar kembali aktif berlakon. Separuh nyawa itu pergi bersamanya pengorbanan terakhir seorang isteri, Hamidah Mohd Yatim. 4 dekad bertahan, Zulkifli Ismail kekal relevan tanpa kontroversi. Ayuh teruskan menonton dan terus bersama-sama Mr. Letup hingga ke penghujung video. Usahawan sensasi, Datuk Seri Alif Shukri akhirnya meluahkan rasa terkilan apabila pengorbanannya dalam dunia muzik lebih banyak dibalas dengan kecaman berbanding tepukan. Menurut Alif, berbeza dengan penyanyi lain yang lengkap dengan penaja dan pasukan pemasaran, semua kos lagu diusahakan menggunakan duit sendiri dari studio rakaman sampai penari latar. Katanya lagi, setiap lagu menelan belanja besar, namun apa yang diterima hanyalah sindiran netizen yang lebih tajam daripada lirik lagu. Lagu tular, tontonan berjuta, tapi radio senyap. Saya nyanyi bukan nak berlawan, cuma nak orang dengar, katanya berseluruh namun penuh makna. Walaupun sering dikecam, Alif kekal positif dan mendedahkan bakal melancarkan 3 single baharu sempena Aidilfitri, tanda semangatnya masih belum miut. Selepas mencipta fenomena menerusi bida'ah, Rumah Karya Citra dan View kembali dengan naskah lebih berani berjudul Walid, sebuah siri thriller agama yang menyelami penyalahgunaan kepercayaan dan permainan kuasa atas nama dakwah. Diarahkan oleh Pari Yahya dan ditulis Erma Fatima, siri 12 episod ini bakal ditayangkan secara eksklusif di View bermula 26 Februari, dengan fokus kepada sisi gelap ajaran sesat yang sering bersembunyi di sebalik imej agama. Menurut Erma, Walid bukan kesinambungan biasa, sebaliknya dibina daripada pelbagai kisah sebenar yang dikongsi mangsa ajaran sesat dari seluruh Nusantara, menjadikan penceritaannya lebih segar dan mencabar. Drama ini menyaksikan Faizal Hussein kembali sebagai Walid, seorang bekas pemimpin ajaran sesat yang cuba membina semula pengaruh, sebelum terjerat dalam pertembungan kuasa bersama pendakwah berkarisma, Habibur Rahman. Pertarungan kepercayaan, ego dan iman ini diperkukur dengan barisan pelakon berkaliber dari Malaysia dan Indonesia, termasuk Akasha, Datuk Tamimi Siregar, Ola Ramlan, Vanidah Imran dan Marisa Yasmin. Walid bukan sekadar hiburan, tetapi satu peringatan tentang garis tipis antara ketaatan dan penyelewengan. Pelawak veteran senario, Lan Pet Pet, tampil mengakui kesilapan sendiri susulan kecaman hebat netizen terhadap kenyataannya ketika siaran langsung di TikTok baru-baru ini. Menurut Lan, niat asal hanya untuk tujuan promosi dan bergurau, namun mengakui keterlanjuran kata-kata itu telah menyinggung perasaan ramai pihak, termasuk pelakon terkenal, Fazura. Lan berkata, walaupun tanpa niat negatif, beliau bertanggungjawab sepenuhnya atas apa yang berlaku dan memilih untuk memohon maaf secara terbuka. Katanya lagi, insiden itu memberi pengajaran besar buat dirinya agar lebih berhati-hati ketika berinteraksi di media sosial, terutama dalam siaran langsung. Fazura turut menerima permohonan maaf tersebut dengan hati terbuka, sambil menegaskan keikhlasan memaafkan demi mencapai redha Allah. Isu berkenaan tercetus selepas klip siaran langsung Lan tular dan mencetuskan reaksi negatif netizen kerana didakwa berunsur dui makna. Pelakon veteran Kismah Johar melahirkan rasa syukur apabila masih dikurniakan kesihatan yang baik untuk terus aktif dalam bidang lakonan walaupun usianya kini 74 tahun. Menurut Kismah, sepanjang berada di set penggambaran, beliau tidak pernah berdepan masalah kesihatan serius dan sentiasa menjaga stamina melalui doa serta amalan pengambilan suplemen secara konsisten. Walaupun ada anak-anak yang menasihatkan supaya berehat, Kismah menegaskan minat terhadap dunia seni masih kuat, apatah lagi selepas menamatkan tempoh perkhidmatan selama 10 tahun sebagai pengerusi Yayasan Artis Veteran Malaysia. Katanya, kini adalah masa terbaik untuk kembali memberi tumpuan kepada kerjaya lakonan selagi diberi kesihatan oleh Allah. Dalam masa sama,
Kismah turut teruja apabila kembali membintangi Keluarga Iskandar musim ketiga, yang disifatkan sebagai naskah istimewa kerana hubungan rapat sesama pelakon seperti sebuah keluarga. Balu Allahyarham Along Aizendi, Hamidah Mohd Yatim, meluahkan kesedihan yang sukar digambarkan apabila suami tercinta pergi buat selamanya, membawa bersama separuh daripada hidupnya. 6 tahun lalu, dengan penuh keikhlasan, Hamidah menghadiahkan sebelah buah pinggangnya kepada arwah demi melihat suaminya kembali sihat. Pengorbanan itu dibuat tanpa syarat, tanpa harapan balasan, hanya kerana cinta dan tanggungjawab sebagai isteri. Detik-detik akhir alung amat berat buat Hamidah. Arwah semakin lemah dan hanya mahukan isterinya berada di sisi, menguruskan setiap keperluan sehingga ke nafas terakhir. Bagi Hamidah, bukan sekadar suami yang pergi, tetapi sahabat, pelindung dan insan yang paling memahami dirinya. Walaupun ramai mempersoalkan mengapa keadaan kesihatan arwah tidak dikongsikan lebih awal, Hamidah menjelaskan itu adalah permintaan suami yang ingin menyimpan segalanya dengan tenang. Sebagai isteri, dia memilih untuk taat hingga ke penghujung. Kini, Hamidah mengakui hatinya masih kosong dan belum bersedia memikirkan hari esok bersama 3 anak mereka. Buat masa ini, dia memilih untuk berserah dan melalui hari-hari mendatang dengan penuh ridho. Pemergian Along bukan sahaja meninggalkan duka buat keluarga, tetapi juga satu kisah cinta, pengorbanan dan kesetiaan yang sukar dilupakan. Marilah kita sama-sama mendoakan agar roh Allahyarham Along Aizendi ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Amin. Pelakon veteran Zulkifli Ismail membuktikan bakat dan disiplin mampu mengekalkan relevansi apabila masih terus menerima tawaran lakonan walaupun sudah lebih 4 dekad dalam industri seni. Memulakan kerjaya lakonan pada 1984 selepas meninggalkan bidang kewartawanan, Zulkifli dikenali menerusi watak berautoriti termasuk figura bapa, tokoh korporat dan pegawai polis, khususnya peranannya sebagai ASP Razlan dalam Gerak Khas. Menurut Zulkifli, keputusannya berundur secara baik daripada sebuah syarikat produksi besar sebelum ini dibuat bagi memberi ruang kepada kepelbagaian watak, selain mengisi kekosongan karakter bapa yang semakin kurang dalam industri. Walaupun mengakui tiada formula khusus untuk kekal bertahan, Zulkifli percaya sikap terbuka terhadap perubahan, termasuk aktif di media sosial, membuka ruang rezeki baru. Perkongsian loghat Kedah dan kandungan berunsur warisan budaya turut menjadikannya dekat dengan generasi muda. Dalam menjaga nama baik, Zulkifli menegaskan disiplin diri menjadi kunci utama selesai bekerja, terus pulang ke rumah, menjaga batas pergaulan dan mengelakkan hubungan berpanjangan di luar set penggambaran. Beliau juga terkenal sebagai pelakon yang sangat berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan, sama ada kepada media maupun di media sosial, kerana percaya setiap kata membawa kesan. Bagi Zulkifli, tidak semua perkara wajar dikongsi kepada umum, terutama melibatkan hal peribadi dan rumah tangga, kerana ketenangan hidup jauh lebih berharga daripada publisiti. Semoga kita semua dalam peliharaan Allah. Jadi itu sahaja dari video Mr. Letup kali ini. Jika korang belum lagi subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe dekat bawah tu dan jika korang suka dengan video ini tekan butang like di tepi tu. Jumpa lagi dengan Mr. Letup. Komuniti dunia hiburan, jaga diri, Assalamualaikum.